Di sebuah sudut tenang di Teluk Bakung, Perak, tersimpan satu kisah mitos legenda tentang seekor buaya bersisik emas yang menjaga harta karun diraja. Legenda ni bermula sekitar kurun ke-16 semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah II, Sultan Perak kedua. Satu malam, Sultan mendapat mimpi supaya membina sebuah kolam yang bersambung dengan Sungai Perak dan bina juga sebuah pulau kecil di tengah-tengah. Tak lama lepas kolam tu siap, seekor buaya muncul dari alur sungai dan menetap di situ. Kolam ni bukan kolam biasa. Ia adalah tempat penyimpanan harta gaib. Sultan dikatakan meletakkan barangan diraja termasuk kerih, jongkok emas dan artifak purba ke dasar kolam lalu menyerahkan penjagaan harta tadi kepada buaya tersebut. Sejak daripada tu, buaya tadi dikatakan sisik dia berubah menjadi keemasan. Buaya tu tak pernah mengganggu manusia dan hanya melindungi atau menjaga harta diraja di kawasan tersebut.